Sepanjang kami beroperasi selama 4 tahun, telah lebih daripada 17,000 orang dengan anggaran kos lebih 100,000 dan jumlah lebih daripada 20 program yang terdiri daripada golongan asnaf, fakir miskin, golongan B40, kanak-kanak, jemaah masjid dan banyak lagi. Antara program Klinik Ikram bersama masyarakat adalah termasuk kad Ikram Care, di mana peruntukan sebanyak RM20,000 kepada 20 orang golongan asnaf sekitar Tanjung, Kuala Terengganu. Klinik Ikram telah mengadakan Majlis Hari Raya Korban yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dun Tepur. 2 ekor lembu sador telah dikorbankan yang bernilai RM20,000 yang terdiri daripada golongan asnaf, juga keluarga yang kurang berkemampuan, untuk bertujuan memastikan tiada keluarga yang terlepas menikmati juadah korban. Dengan kos keseluruhan RM32,000, momen ini memperkukuh semangat kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, Klinik Ikram juga telah mengadakan jamuan Hari Raya Aidilfitri, di mana kami telah menjemput masyarakat setempat sebagai tanda perhargaan kerana telah menyokong kami selama ini. Program ini juga dapat merapatkan hubungan silaturahim dan berkongsi rezeki dengan masyarakat. Setiap tahun, Hari Bersama Pelanggan menjadi acara yang ditunggu-tunggu, di mana aktiviti seperti pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah kesihatan, cabutan bertuah dan banyak lagi. Program ini bukan sahaja menghubungkan kami dengan pelanggan, tetapi juga menghargai sokongan mereka. Di Klinik Ikram, sebanyak 500 bekas bubur lambut diedarkan pada setiap tahun pada masyarakat setempat pada bulan Ramadan. Aktiviti ini bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim. Klinik Ikram telah menganjurkan program Sunatul Mega khas kepada 100 kanak-kanak daripada golongan keluarga asnaf. Kegembiraan mereka serta sokongan ibu bapa menjadi motivasi kami untuk meneruskan inisiatif ini setiap tahun. Selain itu, Klinik Ikram menawarkan rawatan membuang research secara percuma kepada 20 pesakit. Aktiviti ini bukan sahaja membantu mereka dari segi kesihatan, tetapi juga meningkatkan keyakinan diri. Klinik Ikram dengan kerjasama masjid dan pasar malam sekitar klinik memberi air minuman secara percuma kepada jemaah masjid dan pengunjung pasar malam. Kami percaya kesihatan adalah hak semua, termasuk golongan asnaf. Kami telah menziarah sebanyak 30 buah keluarga asnaf dan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung bagi mencuba sedaya upaya memastikan golongan ini mendapat rawatan sewajarnya tanpa kos. Klinik Ikram kerjasama dengan NGO tempatan untuk menyediakan bantuan kepada mangsa banjir yang ditempatkan di BPS dengan bantuan makanan dan minuman. Pasar Percuma Ganu Kita BPJK adalah program percuma khas untuk menyumbang seperti pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Klinik Ikram tidak ketinggalan menawarkan servis pemeriksaan kesihatan percuma kepada golongan B40. Kami juga menawarkan pemeriksaan telinga percuma dan seramai 200 orang pesakit yang berjaya mendapatkan rawatan ini. Kesedaran ini membawa masyarakat menjaga kesihatan pendengaran dengan lebih baik. Akhir sekali, sebagai tanda perhargaan, kami menyediakan makanan tengah hari percuma kepada pengawal keselamatan syarikat panel. Inilah usaha kecil kami untuk terus menyumbang kepada masyarakat. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjadikan setiap program ini satu kenyataan. Klinik Ikram, because your life matters.